الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا برمضان وجعل العشر الأواخر منه من أفضل الأزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام وأفضل من صلى وصام وسن التهجد والقيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua berusaha meningkatkan ketakwaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita berusaha sedaya upaya meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh, insya-Allah, hamba-hambanya yang bersyukur dan bertakwa, yang selamat dan bahagia di dunia dan akhirat, di alam barzakh serta berbahagia di alam akhirat, insya-Allah. Sidang Jumaat rahimakumullah, alhamdulillah, kita masih diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Dan yang lebih besar lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk melakukan amal ketakwaan kepadanya, memohon keampunannya, berpuasa di bulan Ramadan, bulan mulia. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita layak menjadi penghuni syurganya kelak, insya-Allah. Sidang Jumaat ini mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedar atau tidak sedar, kini kita sudah memasuki fasa 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini. Sungguh pantas masa berlalu. Marilah kita bersama-sama berusaha sehabis baik dalam waktu yang masih berbaki ini, seperti seolah-olah ianya adalah tahun terakhir kita menyambut Ramadan. Jangan pernah dipersiakan peluang dan hadiah yang Allah berikan kepada kita ini. Sebulan yang Allah beri adalah masa terbaik untuk kita meninggalkan sikap dan tingkah laku yang tidak mendatangkan manfaat untuk hari akhirat kita. Masa terbaik untuk kita merenung dan bermuhasabah sejauh manakah kita sudah menghargai Ramadan ini, sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan. Jika masih sama dan tidak ada perubahan, maka bersegeralah, kerana pemutus kepada kehidupan sementara ini, iaitu kematian itu, tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat maupun status kesihatan kita. Berbaki seminggu ini masih belum terlambat. Ayolah kita lakukan pecutan, buat sehabis baik. Inilah madrasah tarbiyah Ramadan. Semoga keluarnya kita daripada madrasah Ramadan ini dengan membawa segulung ijazah taqwa biiznillah.
Bukan semata-mata beribadah di dalam bulan Ramadan sahaja sehingga layak digelar hamba Ramadan. Tarbiyah pada bulan inilah yang sepatutnya menjadi batu loncatan kepada kita semua agar lebih istiqamah melakukan amal soleh dan selayaknya digelar hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyedari Ramadan akan pergi, kerana dengan perginya bulan suci ini ia akan membawa pergi berbagai tawaran dan keistimewaan bersamanya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ayo kita menelusuri bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyantuni 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah menceritakan dengan katanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengetatkan kain sarungnya, yakni meninggalkan hubungan suami isteri dan menghidupkan malamnya, serta Baginda sallallahu alaihi wasallam mengejutkan seluruh ahli keluarga Baginda. Di dalam hadis yang lain, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir, berbeza dengan malam-malam yang selainnya. Di samping itu juga para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai amalan beriktikaf di dalam masjid pada malam 10 terakhir di dalam bulan Ramadan, di mana terdapat satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir Ramadan juga menjadi fasa yang begitu istimewa berbanding 2 fasa sebelumnya. Hal ini adalah kerana pada fasa 10 terakhir Ramadan inilah akan berlakunya satu malam yang sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, di mana barang siapa yang beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan ibadah, iaitu menyamai 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3 seperti yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, apakah itu malam Lailatul Qadar? Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi Allah, mimbar ingin mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan beberapa amalan seharian sepanjang fasa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama, mulakanlah awal pagi kita, yakni sepertiga akhir malam, dengan melakukan solat sunat tahajud dan solat-solat sunat yang lain sekadar kemampuan kita. Yang kedua, setelah bersahur, bergegaslah ke masjid atau surau sambil mulut dan hati kita dibasahi dengan zikrullah dan selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sejurus tiba di masjid, ringankanlah tangan
masukkan duit ke dalam tabung infak sebagai sedekah Ramadan kita sekadar kemampuan kita. Setelah itu, tunaikanlah solat sunat dan fardu dengan khusyuk dan tawaduk, mengharapkan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bacalah Al-Quran sebelum atau selepas solat fardu atau pada waktu-waktu yang terluang. Yang kelima, hubungkanlah tali silaturrahim sesama saudara mara dan saudara se-Islam kita dengan bersalaman. Yang keenam, perbanyakkanlah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana ini adalah peluang yang terbaik untuk memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, perbanyakkanlah beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir ini dalam bulan Ramadan. Yang ke-8, ambillah peluang yang masih berbaki untuk meraih ganjaran pahala dengan menyediakan juadah kepada orang berbuka puasa, dan janganlah meninggalkan solat sunat tarawih pada fasa yang terakhir ini, serta elakkanlah diri kita dari melakukan perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mimbar juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kepada para jemaah sekalian supaya tidak terleka untuk menyempurnakan tuntutan zakat fitrah yang telah diwajibkan ke atas diri kita melalui amil-amil yang telah dilantik oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, Darul Aman. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, Ramadan yang bertemu di dalam kehidupan kita kini sudah mula membuat persiapan untuk meninggalkan kita semua. Justru Ramadan akan menyerahkan segala anak kunci syurga yang dibawanya itu kepada sesiapa sahaja yang ingin merebut ganjaran tersebut. Maka sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang berusaha. Sebaliknya, rugi dan binasalah bagi orang-orang yang mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, mereka adalah penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat nikmat yang berpanjangan, berkekalan di syurga untuk selama-lamanya. Ya Allah, seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir kami, ya Allah, maka jadikanlah ianya penyebab untuk kami layak mendapat keridhaan-Mu. Seterusnya kami layak mendiami syurga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وتقبل وبارك من جمال وسمع وسلم وبارك عبد القاسم رب سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده ولي ترأمد مليا تنكو شرف الدين بدلي شاه ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد، يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.